Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kemanusiaan. Petang ni kita dah berada di depan betul-betul Toyama Nishi Police Station. Baru saja lepas kita jumpa dengan adik Faiz, di mana dalam perjumpaan tadi ada beberapa perkara yang telah dibincangkan. Antara perkara yang penting adalah untuk kita dapat berjumpa dengan lawyer yang telah dilantik oleh kerajaan bagi mewakili adik Faiz. Jadi kita akan stay lagi kat sini bro. Tujuan kita adalah untuk kita dapat berjumpa, untuk mendapatkan fakta-fakta kes yang lebih teliti dan terperinci bagi cuba untuk membantu adik Faiz. Sekarang kita berada di Toyama Nishi Police Station dan kita telah berjaya. YB Hilmi, Datuk Isham dan saya telah berjumpa dengan adik Faiz untuk general visitation tadi, dan juga selepas ini kita akan berhubung dengan legal aid adik Faiz. Kemudian Cuba cari jalan bantu dia. Alhamdulillah, kita nampak macam dia sihat lah, insyaAllah. Cuma dia kurang tidur lah saya rasa. Jadi dia pun rasa nak jumpa mak bapak dia lah. Dan setakat ini, oleh kerana peraturan pihak berkuasa di sini perlu kepada translator. Jadi tadi hanya ada translator dalam bahasa Inggeris. Jadi kita hanya boleh bercakap dengan adik Faiz dengan bahasa Inggeris, bahasa yang difahami oleh translator tersebut. Jadi jika ada peluang dan ditemui translator dalam bahasa Melayu, mungkin kita boleh panjangkan proses ini, dan insya-Allah kita cubalah yang terbaik untuk family dia juga untuk melawat kat sini ataupun macam mana jika sekiranya tidak diberi halangan lah. Okay, terima kasih, dan insya-Allah saya mewakili perangkat negeri lah, insya-Allah. Terima kasih.